Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel KMN DIY. Okey, hari ni depan saya ni ada satu lens untuk kamera Nikon saya DSLR 3100. Okey, kamera ni saya beli tahun 2013 dan sekarang tahun 2025. Okey, jadi rasanya nak cuba balik lah. Okey, kamera kenang-kenangan ni, sebab kamera ni DSLR ni dia cantik gambar dia sebenarnya berbanding dengan handphone-handphone yang ada sekarang pada tahun 2025 ni. Okey, memang dalam skrin cantik, tapi bila masuk komputer nak print rasanya tak berapa nak cantik. Okey, jadi saya selak Shopee Shen. Nampaklah inilah lens paling murah untuk Nikon. Okey, Yongnuo. Okey, 55 50mm ni. Okey, saya beli 320 tak silap. Nanti saya letak screenshot okey untuk harga dekat Shopee tu. Okey, jadi ini dalam bungkusan lagi, saya belum buka dan saya nak kongsikan kepada anda lah. Okey, ni kalau nak beli lens untuk Nikon daripada Yongnuo ni, okey macam ni, 50mm. Ini sekadar perkongsian je, saya ni bukan pro. Okey, main-main je, main-main. Okey, kamera beli 2013, lens beli pada tahun 2025. Kira sendiri lah, hampir 12 tahun yang lalu kamera ni dibeli. Okey, dan kamera ni tak silap saya keluaran 2010. Dulu saya beli 1500 kamera ni. Buat memang masa 2013 tu ini antara mampu milik lah. Dan kamera handphone pada tahun 2013 memang tak cantik lah. Okey, berbanding dengan sekarang memang tak payah pakai DSLR pun tak apa. Okey, beli je handphone yang harga 5,000 ke atas lah. Okey, kalau macam 2,000 ke bawah tu saya jamin lah kamera lagi baik lah. Okey, ni kenapa saya cakap saya lagi baik, memang saya kerja print gambar. Ini printernya. Okey, kamera lagi better daripada handphone lah, kecuali lah handphone yang 5,000 ke atas ataupun handphone flagship. Okey, tanpa buang masa saya nak buka, nanti saya tunjuk. Okey, dalam kotak dia ada macam menu user lah. Biasa kalau beli barang mesti ada benda ni kan. Okey, ni QC pass, kemudian kad waranti ya kot. Okey, kemudian dalam kotak ni, okey, dia macam ada dalam plastik, so tak ada apa dah. Inilah lensnya. Okey, Yongnuo. Tak tahulah, kalau saya salah sebut saya minta maaf lah. Ni lens. Ni yang ori Nikon, ni Yongnuo. Lebih kurang je lah. Okey, dia punya ciri-ciri permukaan lens pun hampir sama. Okey, saya sebenarnya memang suka ambil gambar lah. Okey, tapi itulah, kadang-kadang kita ada keperluan lain untuk dipenuhi. So benda-benda macam ni kita tangguh-tangguhkanlah dulu. Okey, so sekarang saya akan buka ni. Okey, ni saya buka ni. Okey, dia macam ni. Kepada korang yang nak beli, saya kongsikan kepada anda yang nak belilah. Okey, saya tak nak tunjuk tutorial guna, saya cuma unboxing saja. Okey, ni sekejap. Okey, memang cantik, padu juga. Okey, sekarang saya akan pasang dekat D3100 saya ni. Bila dah pasang kan, nampak macam kok pendek je kamera saya ni. Nampak macam cantik juga, tak ada masalah lah. Okey, sebab saya beli lens ni, saya memang untuk ambil gambar yang dekat-dekat je. Macam hari raya ataupun Taiwan ke, bunga ke, tempat saya selalu pergi Cameron Highlands, saya suka ambil gambar bunga, serangga.
dan yang mana ada lah. Sebab tu. Tapi sukacitanya tadi saya baru je tukar. Sebenarnya kamera ni saya baru je tukar screen dia. Lepas tu saya lama lah tak tukar, tak guna. Tiba-tiba tadi nak guna, tengok-tengok dah gelap balik, tak boleh pakai. Kemudian saya baru je tukar balik kepada yang lama. Jadi macam ni lah kamera saya. Kena beli skrin baru. Memang saya agak frust sikit sebab skrin, saya beli skrin. Okay, sekejap ni skrin baru tukar. Baru sangat. Bukan baru sangat, baru lama dah tukar. Tapi saya tak pakai. Sebab saya ada A6000 Sony tu, saya tak pakai. Jadi saya simpan lah yang ni kan. Tiba-tiba nak buka dia nyala sekejap, terus skrin jadi hitam. Memang saya sangat-sangat frust. Okay, tapi nak buat macam mana kan, saya unboxing jugalah untuk sekadar perkongsian kepada anda. Okay, tak apalah. Ni nanti saya beli baru lah, dalam 100 juga lah modal. Tak apalah. Tapi memang saya sayang lah kamera ni. Banyak kenangan. Kahwin saya pakai, kahwin abang saya, kahwin adik saya, bertunang, macam-macam lah pakai kamera ni. So kamera ni ada kenangan lah dengan saya. Okay, so saya tak apalah. Walaupun dia dikeluarkan pada 2010, tapi saya confirm dia punya kualiti pada tahun 2025 ni memang sangat berbaloi lagi untuk saya bela. Okay, ni lah. Okay, ni dari depan macam ni, dari sisi macam ni, nampak macam compact sikit lah. Lens ni memang cantik lah pada saya. Okay, so nanti saya akan letak lah beberapa gambar untuk anda tengok lens ni macam mana. Okay, saya itulah tadi semangat berkobar-kobar nak pergi ambil gambar, nak test balik apa dia punya manual kan. Tengok skrin pula, tak boleh nak tengok lah dia punya nombor-nombor tu kan dekat skrin kan. Tak apalah. Ni adalah sedikit gambar yang saya sempat shoot lah menggunakan lens Yono 50mm ni. Okay, jadi saya tak ada edit pun. Ini dari betul-betul dari kamera. Jadi pada saya okey, cumanya saya kena upgrade lagi lah saya punya skill mengambil gambar dan juga settingannya. Okey, dan saya akan letakkan juga contoh video. Ni adalah video dia, gambar jelas, cumanya saya tak mahir lagi autofocus dia. Okey, gambar okey sangat. Jadi macam ni je lah. Okey, so kepada anda yang berminat untuk dapatkan lens ni, boleh beli kan. Cari kat mana-mana murah. Okay, saya pun tak nak letak link saya pun macam ni lah. Okay, kita jumpa lagi di channel Catman DIY. Assalamualaikum.